Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 20 hari bulan Oktober 2025 Masihi bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.52 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Sekejap. Okey, seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas ada video daily report kemarin, sini saya terus balik ke rumah untuk terus balik ke rumah lah untuk sembahyang maghrib. Lepas tu sembahyang maghrib, saya terus pergi ke masjid untuk sembahyang isyak. Lepas tu ada majlis tahlil dah 3 malam. Malam yang ketiga lah tahlil tu. Dia duduk dekat masing-masing bacaan ni. Ada tak adil lah. Tak adil. Pernah tengok hari tu. Okay. Lepas tu saya pergi ke sembahyang maghrib. Sembahyang isyak di masjid. Lepas ada masjid tu. Lepas ada tu ada tahlil lah. Tahlil malam 3 malam kan. Malam ketiga dah. Rumah belakang tu rumah pengantin. Untuk saudara pada pesega mati. Untuk matinya arwahnya si untuk saudara dia lah. Nenek saudara pengantin perempuan lah. Mati tu. Rumah depan ni. Rumah ni Pak Long dia. Pak saudara dia lah. Di rumah Pak Long saudara raja saya kan depan ni. Lepas tu saya pada kali tu ada jam masa biasa lah. Bulan lebih tengah hari sebelumnya tu lah. Pada siang hari tu. Lepas tu saya pun lepas tu sudah tahlil tu. Saya singgah ke dalam TV biasa lah. Minum malam. Lepas tu pukul 11 malam baru balik ke rumah. Sebelah malam balik ke rumah. Tidur dah pukul 12.40 je lah tu kurang. Lepas tu tidur tu 12.30 malam. 12.40 minit malam. Lepas tu pukul 1 dah dekat pukul 1 kat tidur. Pukul 1 malam. Lepas tu bangun 1 pagi. Lepas tu bangun pada pukul 6.40 minit pagi. Bangun terus mandi semai subuh. Kemudian pergi ke kedai pergi ke kedai ada beli makan nasi, makan nasi hujan. Ni pun berebut nak video ni berebut dengan cuaca ni lah. Tak tahu cuaca. Lepas tu duduk ni beli nasi kedai ada dekat tu. Dekat sana belanda orang buat bekal. Pergi ke kedai fikri, makan sana, minum air sana. Lepas tu terus pergi ke kedai fikri, makan sana, minum sana. Pukul 8.28 tu saya terus bayar. Lepas tu 8.30 tu terus pergi ke Pak Kerja lah. Di Pak Kerja tu start sana Pak Kerja dari pukul 9.30 siap kerja pada pukul 3.42 minit teh. Lepas tu 3.50 balik ke rumah sini lah. Rumah Kak Liha ni. Singgah sini untuk semaya Zuhur. Dan Zuhur dah ada pukul 4 minit adik semaya Zuhur. Lepas tu semaya Asar pada pukul 5 tadi. Lepas tu dia alik tunggu cuaca hujan ni kan. Duduk keluar nak buat video ni. Lepas tu pada pukul ni baru dekat Selatan. Pada pukul 5.52 ni baru dekat Selatan untuk video ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.